Kalau biasanya wife akan ambil gambar rokok, ni apa dia ni bang? Abang tipu belakang saya tak? Ini dia ambil gambar Is tu. Ni apa dia ni bang? Kenapa tertinggal? Kenapa? Fika yang cari sendiri Is Nasasti betul. kan. Maksudnya wife pun kena support husband untuk dia cuba lagi berhenti. So Fika suggest tak Betul. kepada diorang guna Is Nasasti? Memang saya suggestkan sangat-sangat. Jangan fikir yang husband tu tak nak guna. Kita dah bagi, diorang akan terima je pemberian kita tu dan akan konsisten pakai. Tapi jangan push lah berhenti mokok. Sebab tak membantu pun. Bila kita dapatkan produk yang mana bagus untuk husband kita bagi dekat dia and suruh dia pakai apa semualah. So nanti setiap hari ingatkan dia untuk konsisten pakai benda tu. So lama kelamaan dia akan ingat nak pakai. Saya selalu ingatkan dia. Setiap pergi kerja tu, ingat. Dia memang mesej. Dia macam mesej. Ada jugalah Dia mesej. ada rokok. Yang mesej saya tak ingat lah. Tapi setiap kali awak nak pergi kerja tu saya ingatkan. Bawa Is. Pakai. Sentiasa ingat. Sentiasa ingat. Oh, sentiasa ingat. Maksudnya- Sampai ada mesej Dia ada mesej Ada. Oh, so konsisten lah sebulan tu. Ya. Tips dia ambil Is tu dulu sebelum petik lighter. Tu je. Memang saya buat. Bila kita bagi untuk husband, kadang husband ni tak ingat nak pakai. Jadi lupa. Sebab dah tak ingat dah, jangan ingat rokok. Ingat pakai. Nanti sebelum, kalau nak merokok ke apa, pakai Is. Lepas tu kalau nak merokok ke apa, merokok lah. Tapi, tahulah sesedap ke tak, macam tu je lah. Kalau biasanya wife akan ambil gambar rokok, ni apa dia ni bang? Abang tipu belakang saya tak? Ini dia ambil gambar Is tu. Ni apa dia ni bang? Kenapa tertinggal? Kenapa? Pun ada juga. ada tanya dia tertinggal. Ada. Dalam proses awal biasalah kan. Biasalah. Kalau mula-mula tu tak adanya kena bawa selalu, takkan ingat. Nah, untuk dalam sebulan 2 tu memang nak konsisten bawa susah, nak konsisten pakai pun susah. So kita ni apa yang kita boleh tolong untuk dia? Kita tak boleh nak pakai tu dia selalu. Kan? So kena ingat selalu lah benda tu.